Dia macam rak tingkat lah, okey, dia macam rak tingkat. So yang ni aku baru je beli. 3/4 dekat IKEA lah. Dekat IKEA Batu Kawan, Pulau Pinang. Okey lah. So almari dia colour putih. Dia macam rak bertingkat lah, okey. So dia ada pintu. Ni pintu dia ni. Aku ambil pintu kaca lah. Okey, pintu kaca. So dia punya body dia dekat situ lah. Dia punya body dekat situ. Aku tak ambil kaca penuh lah. Risiko kan sebab nak letak kat bilik anak aku. So aku ambil body kayu, pintu je pintu kaca. Okey. So aku beli ni sebab aku nak letak piala dia ni lah. Piala dia ni banyak sangat. Semak kat sini dia jadi habuk. Okey. So aku belilah yang ni. Okey, harga dia 200.5 kot, kalau tak silap aku lah. Dia asing-asing. Kalau kau nak beli body saja pun boleh. Nak beli pintu saja pun boleh. Okey, dia ada jual asing. So kalau beli sekali dia dapat murah sikit lah. Okey lah. So dekat mana aku nak letak ni? Aku nak letak kat bilik anak aku lah. Aku nak letak kat situ. So kat sini dah ada almari dah. Okey, almari tinggi 8 kaki. So aku nak letak kat celah tu. Untuk sementara ni, aku letak rak biasa lah. So dia macam ni juga lebih kurang. Tapi dia lagi solid. Dia lagi solid. Lepas tu dia tinggi lah. Tinggi dalam 7 kaki kot. Okey lah, aku nak letak kat celah tu. So jom. Aku nak tunjukkan lah cara macam mana nak pasang. So benda-benda macam ni banyak kali dah aku pasang. Cuma tak buat video je lah. So hari ni ada masa sikit. Bolehlah buat video lah. Cara nak pasang dia. So senang je. Biasanya benda-benda macam ni diorang akan bagi manual lah. So kalau tak ada manual, korang kena fikir logik lah. Nak letak kat mana lah. Okey. So jom kita pergi lagi detail lah. So aku dah clearkan sikit. Okey, jadi meja PC ni dia tak lepas. Dia sangkut kat batten wall yang aku buat hari tu. Kalau korang ada tengok video aku ada buat batten wall tu kan. So tak lepas. Jadi aku terpaksa potong sikit lah batten wall ni. Ni. Okey, aku terpaksa potong sikit. Supaya meja ni dia boleh rapat ke dinding. Okey. Kalau potong meja sayang pula nak jual ke apa nanti kan. So aku potong dia ni lah. Kalau potong batten wall ni tak apalah. Kita nak tambah kemudian pun tak apa, tak ada masalah. Kalau potong meja nanti nak jual takut tak laku pula. So aku potong batten wall. So tebal dia ni dalam 1 cm. Sebab apa aku kena potong? Sebab almari tu, rak tu bila letak kat sini dia tak cukup 1 cm. Okay, dia tak lepas. So meja PC ni aku kena tolak ke sana. Kalau aku nak letak tempat lain memang tak ada tempat dalam rumah ni. So meja PC ni memang kena duduk kat sini. Tapi tak cukup 1 cm. Jadi aku terpaksa adjust kat sana lah. Bagi meja PC ni betul-betul rapat ke dinding. Barulah almari tu, rak baru tu dia akan lepas masuk. Memang ngam-ngam betul lah. Memang betul-betul rapat lah. Okey, itu je caranya. Okey, so jom kita pasang. Okey, so aku beli yang jenis ni lah. Model dia Billy. Okey, Billy. Billy. So, dalam ni dia ada lah manual dia ni lah. Okey, tu jenis-jenis skru yang dia guna. So, Allen key kena standby lah Allen key. Tengok macam ada Allen key. Ada kayu. Okey, dia tunjuk step by step lah. Tapi tak apa, aku akan cuba pasang dulu, tak tengok manual. Kalau tak boleh, baru aku tengok manual lah. Okey, besar susah nak buat video. Aku punya mic pun patah. Okey, so yang ni yang belah bawah. Sebab apa dia belah bawah? Sebab biasa kat rumah ni kita pasang mozaik dia ada skirting kan. Dia ada skirting. So yang ni belah bawah lah. Untuk cover skirting tu. Barulah almari ni kita boleh tolak rapat ke dinding lah. Kalau dia lurus macam ni, kita tak boleh nak tolak rapat lah. So yang ni belah bawah lah, yang melengkung ni lah. Dia belah bawah, belah belakang. Okey, belah dinding. Bukan belah depan, belah bawah, belah belakang.
So yang ni dia ada ni. Okey, yang ni belah atas lah. Okey, yang ni belah atas dia pakai skru yang ni. Pakai skru yang ni ya. So yang ni kita kena skru dulu dekat body dia tu, skru bagi dia lekat. Okey. Lepas tu dia akan masuk dalam lubang ni nanti. Okey, dia akan masuk dalam lubang ni. Tu dia akan masuk dalam lubang ni. Nampak tu dia masuk. Okey. So bila dia dah masuk dah, kita akan pasang yang ni. Okey, kita akan pasang yang ni, kita tekan ke bawah. Lepas tu yang ni kita pusing dengan screwdriver bagi dia terpusing macam tu. Okey, dia akan terpusing macam ni. So dia akan lekat lah. Okey, dia akan lekat. Nampak dia akan lekat. Okey, jom kita try. Pastikan betul lah kedudukan dia. So macam paku kayu tu dia belah tepi ya. Yang skru tu belah kiri. Okey ya. Tu. Paku kayu ni dia akan masuk ke sini. Dia belah ujung sekali lah. So yang skru tu dia belah dalam. Jadi dekat body ni kau boleh nampak dah. Lubang besar tu untuk kayu, lubang kecil tu untuk skru. So skru tu nanti kita akan jolok masuk dalam ni. Lepas tu kita akan lock lah macam aku tunjuk tadi. Okey, lagi satu. Lubang dua ni belah belakang lah. Belah belakang. Sebab apa? Sebab kita akan skru papan cover belakang tu. Okey, so dia menghadap ke belakang. Yang ni dia duduk belah depan. Lubang ni dia belah dalam lah. Dia tak duduk belah atas. Nanti orang nampak. So belah dalam. Belah dalam kita je lah nampak. Okey, jadi sebelum aku proceed, aku tunjuk dulu lah. Okey, ni aku cerita tadi. So, lubang kayu ni dia akan masuk belah luar. Lubang kayu belah luar. Ni belah luar. Okey, ni belah luar. So, lubang skru dia ni dia akan masuk dalam ni lah. Baru kita akan lock pakai plastik yang aku tunjuk tadi. Baru kita akan lock pakai plastik ni. Okey, so dia ada 3 tempat lah. Atas satu, tengah satu, bawah satu. Yang ni. Yang dia ada bulat besar ni. Okey, dalam menu tak tunjuk. Dia ada bulat besar. So, yang ni dia tak ada bulat besar. Kejap, aku rasa memang tak ada bulat besar. Okey, yang ni tak ada bulat besar. Yang ni untuk rak dia. Okey, yang ni untuk rak dia. Rak partition dia tu. Partition dia. Yang tu tak apa, yang tu kita pasang kemudian, tak ada masalah. Sebab yang tu kita just letak saja. Okey, so sekarang ni kita kena utamakan body dulu lah. Okey, so pasang kayu dengan skru dia tu. Lepas tu kita pasang papan ni. Kita lekatkan dia. Okey so simple je. Ni tak susah mana pun. Okey, B ni belah bawah belah bawah. Nampak tu? Dia dekat. So belah bawah tu dekat. Jadi yang belah atas dia yang ni. Nampak tak beza dia? Okey, yang ni belah atas lah. Yang ni dia dekat sikit. Dia duduk belah bawah. Okey, so kita ambil yang ni. Macam biasa, yang ni dia menghadap ke belakang. Yang ni kosong, yang elok menghadap ke depan. Okey Okay, so lock dia guna plastik aku tak apa berkenan sangat. Sebab satu hari nanti mungkin dia akan pecah. Sebab ada setengah perabot dia guna besi. Okey sikit dia kuat. So plastik ni nasib lah. Tak tahulah berapa lama dia tahan. Okey, so aku dah siap pasang dah. Jadi ni kita cantumkan dia. Buat benda yang sama lah macam belah situ lah. Tak apa kot daripada jauh. Okey, kita masukkan plastik yang dalam lubang tu. Kita pusing lah dengan screwdriver. Aku dah tunjuk tadi kan. Masuk skru, bagi skru duduk sini. Tu kita pusing. Dia akan lock lah. Aduh aku tertinggal lah satu. Dia punya cover bawah tu. Aduh. So nak pasang payah sikit lah. Dia sepatutnya sebelum kita cantum tadi, kita kena pasang terus. So bila dah rapat macam tu memang tak boleh masuk. Jadi aku kena buka balik. Kena selak balik, masuk. Okey So dia punya apa ni
Dia punya pemegang dia ni lah, tapak dia tu 1, 2, 3. So kena pasang sekali dengan ni. Bila dah siap pasang, yang ni nak masuk tak boleh. Okey, macam biasa lubang menghadap ke belakang. Yang ni kita masukkan kat kayu tu lah. Okey, dia duduk macam ni. Okey, dia duduk macam ni. So lubang ni belah bawah lah. Okey, dia tutup yang belah bawah tu. Okay, so body dah siap. Aku akan masukkan cover belakang. Cover belakang tu kita menghadap yang putih tu menghadap ke dalam lah. Okay, so dia pakai fastener jenis macam ni. Fastener putih. Kita jolok dulu masuk ni. Dia macam grommet kereta lah. Ni kita jolok dulu masuk. Bila dah rapat, kita masukkan dia punya paku ni. Okay, dia akan kembang, dia akan lekat lah. Yang ni lah. Ni. Yang putih ni. Okay, tapi sebelum tu aku nak pasang dulu lapik kaki dia. Ni dah ada bagi plastik. Nampak tu dah ada paku dua ni. So ni untuk lapik kaki dia. Lapik kaki dia belah bawah. So tak ada lah dia direct atas lantai lah. So ini senang je. Memang betul aku cakap tadi, memang paras ha. Memang paras. Tapi aku hati-hati lah. Kalau kau paksa jolok nanti bercalar pula almari baru ni kan. Tapi dia memang betul-betul rapat lah. Tu. Dia tak ada lah menekan sangat. Tapi dia tak boleh bergerak. Okay. So ini aku akan tolak rapat ke belakang lah. Tapi sebelum tu aku nak pasang pintu dulu. Okay. So untuk pintu kau nak buka belah kiri boleh. Nak buka belah kanan boleh. Tak ada masalah. Sebab pintu dia tu dia dah tebuk dah siap-siap. Aku nak buka belah sini boleh, buka belah sini boleh. So untuk pintu ni aku nak buka belah kanan. Kalau aku buka belah kiri ni jadi macam kekok pula, jadi macam pelik. Okay, so aku nak buka belah kanan. Jadi untuk partition ni tak ada masalah. Okay, ni kotor nanti boleh lah. So untuk partition ni dia tebuk banyak dah lubang. Okay, belah atas, belah bawah dia tebuk. So kau boleh adjust ketinggian. Jadi untuk partition ni dia pakai jenis ni lah. Jenis besi ni. Okay, yang ni kita akan jolok masuk dalam ni. Okay. So yang belakang dia ni, dia akan tahan ke dinding. Yang atas ni pula, dia akan masuk ke dalam ni. Okay. Dia nak sorok. Okay, dia nak sorok. So bila letak nanti dia jadi rata lah. Tapi aku tak kenal sangat ni. Takut dia tak tahan je lah. Sebab benda ni macam MDF ataupun HDF. Takut lama-lama nanti dia tak elok, dia rosak kan. Tapi tak apalah, lubang dia banyak. Dia boleh adjust. So kau boleh adjust lah ikut ketinggian yang sesuai lah. Aku tak set lagi lah. Aku tak tahu lagi nak adjust tinggi mana. So nanti aku akan pasang lah. So cara nak pasang dia macam tu lah. Kau letak 4 lah. Dia bagi dia sebaris sama. Okay, bagi dia sebaris sama. So yang ni dia tak ada depan belakang. Kau tengok dia tak ada depan belakang lah. Dia boleh masuk. Jadi bila kau masukkan, kau dah pasang lock dia tu. Kau masukkan ni. Okay. Tengok lubang dia tu. Okay, tengok lubang dia. Okay, yang aku letak tadi. Okay, nampak dia akan masuk. Dia kena jolok dalam lagi. Sekejap. Okey lah. Tu aku dah jolok dalam lah bagi dia rapat. Okey, tengok dia masuk. So dia akan tersorok dalam tu. Nampak tak dia tersorok? So tengok daripada depan dia tak nampak sangat. Okey, dia akan tersorok dalam tu. So dia kena masukkan rapat. Okey. Besi ni kena masukkan rapat ni. Okey, tolak masuk rapat, pastikan sebaris. So aku malas nak pasang lagi lah. Nanti aku nak tengok dulu macam mana. Nak adjust partition tu kan, tinggi mana lah. Okey, so untuk partition ni dia bagi 5 kot, tak silap aku. Okey, dia bagi 4. Dia bagi 4. Tapi tak apalah, sebab campur dengan yang tengah tu, dia jadi 5 lah. Okey lah, so jom. Aku nak pasang pintu. Pintu dia agak lawa jugalah. So aku ambil pintu kaca lah sebab nak tengok dalam kan. Kan nak tengok piala tu. Nak tengok piala tu. So aku ambil pintu kaca. Okey. So ni barang untuk pintu. Dia bagi dah dalam kotak. Skru dia apa semua. Ensel dia dah bagi dah.
Okey. So ni pintu dia. So macam aku cakap tadi, dia dah tebuk siap-siap dah. Korang nak letak belah kiri boleh, nak letak belah kanan boleh. Tak ada masalah tu, tengok. Okey, dia punya enser dia ada 3 lah. Bawah 1, tengah 1, atas 1. So dia dah tebuk dah kiri kanan. So korang boleh pasang lah mana-mana pun. Okey, so untuk skru pintu dia ada 2 jenis. Tengok betul-betul, ada satu besar, satu kecil. Kepala kecil dengan kepala besar. Okey, so yang ni, yang besar sikit ni, kita skru enser dekat pintu lah. Yang skru kecil ni sikit pula untuk dekat body. Okey, untuk dekat body. Lagi sekali. Tengok pun dah beza lah. Yang ni untuk pintu, yang ni untuk skru dekat body. Okey. So sambungan enser ni aku akan pasang dekat body dululah. Aku tak pasang terus kat pintu. Kalau pasang kat pintu terus, nanti kita nak pegang pintu, nak skru dekat body jadi payah, jadi berat sebab kita buat kerja seorang. Jadi nak senang, kita pasang dulu yang ni dekat body. So pintu nanti kita angkat, kita sangkut ke sini, baru kita cantumkan dia. So cara tu lagi senang lah kalau buat seorang. Okey, so aku dah siap pasang, tengok pintu. Tak ada lebih-lebih lah. Memang ngam-ngam lah. So ni pembuka dia memang sempoi gila, macam tu je. Okey, so enser pun aku dah pasang. Okey lah. So kalau korang nak adjust keluar masuk, korang adjust yang ni. Okey, yang besar ni. Yang belah kiri ni. Okey, korang longgarkan dia, korang tarik pintu ni keluar sikit. Kalau korang nak adjust dia punya, apa orang panggil dia punya jarak tu, gap ke? Gap flash. Gap flash ni kereta. So perabot ni orang panggil apa? Jarak dia ni lah. Nak bagi dia terangkat sikit, korang adjust yang kecil ni. Okey lah. So macam aku ni, aku tak adjust apa pun. Aku pasang dekat pintu, dekat body. Aku tolak rapat. So tengok tepi dia ni. Antara pintu dengan body rapat lah. Rapat. Tak ada ruang. So yang ni aku tak adjust lah. Semua ikut yang asal dia. Jadi bila aku tutup pintu, dia tak belaga lah. Sekiranya korang tutup pintu ni belaga dengan body ni, korang kena adjust benda ni. Yang kecil ni. Supaya dia ada gap sikit. So kalau macam ni korang tengok. Okey, nampak? Dia ada ruang. Tutup. Okey, tutup. Okey, dia rapat. Tak ada masalah. So kita tengok belah tepi pula. Sekiranya tepi ni dia ada gap, so kita kena adjust benda tu. Okey lah. Benda ni kena tengok sikit-sikit. Okey, lindung pula dah dengan almari ni. Okey lah. Tak apa, aku tarik sikit tengok. Sebab yang ni pun paras dengan almari ni pintu. Nasib baik lagi. So aku akan tarik keluar sikit sebab nak tunjuk. Okey, dah tarik dah sikit. So tutup pintu. Okey, yang ni lah yang aku maksudkan, nampak ni. Gap dia ni. So gap dia rapat lah. Gap dia rapat, semua cantik lah sampai ke atas. Sekiranya gap tu tak elok, kau kena adjust. Yang skru kecil tu lah yang aku cakap tadi tu. Okey, tujuan dia bukan apa, tak nak bagi semut masuk lah. Semut ke, labah-labah ke, masuk dalam nanti sama juga. Dia jadi bersawang pula. So yang ni aku tak adjust, aku cuma matikan je lah, tolak rapat. Okey, so settle dah projek kali ni. Okey, satu lagi dia ada bagi ni. Dia ada bagi macam getah ni. Tak kat mana getah ni . So stiker ni pun dia bagi juga, stiker pintu ni untuk tutup lubang. Yang belah sini kita tak guna, so kena tutup lah. Betul lah, aku ingatkan
Okey, so disebabkan kita tak guna benda tu. Okey, disebabkan kita tak guna yang belah situ. Jadi kita tutup lah. Dia ada bagi. Patutlah dia bagi, aku pun ingat tadi dia tutup saja je. So bila kita nak guna kita buka. Jadi bila aku fikir-fikir balik, rupanya belah sini kita guna, tak apalah. So belah tak guna ni kita kena tutup lah. Baru dia nampak elok. Okey, nampak? Biasalah tu benda ni. Kadang-kadang dia pening sikit. Sebab benda kita jarang-jarang buat. Okey, tu dah settle untuk yang atas ni. Okey. So dah settle. Jadi untuk almari ni, dia ada bagi ni ya. Dia ada bagi bracket untuk kita tambat ke dinding. Dia duduk macam ni. Kita akan skru ke dia macam tu. Okey, skru ke dinding. Sebab apa? Sebab takut dia terbalik. Biasalah. Tapak dia kecil. Budak main-main nanti terbalik sini habis. Okey, dia tak macam almari besar. Kalau almari besar tak ada masalah. Dia takkan terbalik. Almari kecil macam ni takut jugalah. Okey so dia ada bagi bracket. Yang ni bracket untuk pintu. Aku tak pasti bracket untuk pintu ni skru kat mana. Tapi boleh tengok manual lah. So dia bagi mana tahu tadi? Dia bagi yang ni. Yang ni macam untuk kita tutup pintu kot. Tak nak bagi dia kedegang. Kedegang. So sini pun ada skru. Yang ni aku tak pasti pasang kat mana. Hari tu kat IKEA aku lupa nak tengok. Okey, so kita bajet-bajet lah tengok. Sini ikut. Tak berapa lepas skru dia. Tapi jadi gap pula nanti kan. Nanti jadi gap pula. Jadi gap kalau pasang. Okey, dia jadi gap. So yang tu tak apa, biar dulu. Tak payah pasang lagi lah. Tak payah pasang lagi. Sebab dia jadi gap. Aku tak nak gap-gap tu. Nanti semut masuk, labah-labah masuk. So biar macam ni je lah. Macam ni dia rapat sikit. Cuma tu lah, nampak tak? Dia akan belaga dengan skru. So kalau dia tu dia gap sikit lah. Tapi kalau kau nak letak benda ni, dia ada bagi 6 lah. Yang ni 2. 2, 4, 6. Kena dia bagi 6. So maknanya dekat atas 2, dekat tengah 2, dekat sini 2. So kalau kau bubuh benda tu, penahan dia tu, tak nak bagi rapat kan. Jadi kau kena bubuh 2, 2, 2 lah. Kat sini dengan kat sini. Tapi bila bubuh kat sini nanti, dia tak boleh macam ni lah. Kau kena adjust benda kecil ni, skru kecil ni, supaya dia terangkat sikit. Bila dia terangkat sikit, baru dia lepas tutup. Kalau tak nanti kau nak tutup, tak lepas. Tapi itulah, macam aku cakap tadi, kalau kita pasang tu nanti, pintu dia ni dengan body dia akan jadi gap besar. Dia akan jadi gap besar. Yang tu aku tak nak tu. So aku biar macam ni lah dulu. Okey lah. So settle aku projek kali ni. Pasang, apa orang panggil ni lah? Pasang rak IKEA lah. So rak ni boleh letak piala, boleh letak medal, boleh letak ni buku-buku dia ni yang berserabut ni. Boleh susun kat sini tu, senang. Cuma satu je lah yang aku tak berapa best sangat. Sebab kalau almari ni tinggi 8 kaki. Yang ni tinggi 7 kaki, nampak tak? Dia jadi pelik, tahu tak? Dia jadi bertangga. Aduh, kacau betul lah. Okey, so tak ada apa lah kot. Okey, so settle dah manual. Pintu pun dia bagi manual. Tapi pintu senang je lah, tak tengok lah. So tak ada apa dah. Skru pun ada lebih. Ni dia punya ni lah, kaki dia ni. Untuk kita sangkut. So aku tak pasang lagi lah tu. Sebab aku nak adjust dulu, nak tengok ketinggian yang sesuai lah. Nak bajet dengan buku, dengan piala, nak tengok ketinggian dia tu. Sebab aku kalau boleh malas nak buka pasang. Sebab benda ni dia MDF ataupun HDF. Nanti lama-lama dia cepat rosak lubang dia tu. Okay, so aku nak buat sekali jalan terus lah. Malas kacau-kacau dah. So yang ni skru dengan bracket dia ni. Untuk safety pasang lah bracket. Tebuk kat dinding. Lepas tu skru kat atas tu lah. Okay, so rasa macam video ni panjang sangat untuk benda yang simple macam ni. So tu je lah, sebut sikit perkongsian daripada aku lah untuk pemasangan rak IKEA ni. Berjaya juga tolak masuk. So ada ruang sikit depan tu. Okay, jadi yang belakang tadi yang aku cerita untuk mosaic tu kan. Lalang aku dah buat video, walaupun video dah habis tak apalah, aku tambah sikit lagi kat belakang. Tu yang aku cerita tu, nampak tak? Okay, biasa orang pasang mosaic dia mesti ada skirting. So sebab tu lah kebiasaannya almari kalau custom dia orang akan potong siap-siap. Nampak tu. Okey boleh nampak so lepas. Jadi bila dia potong tu almari, kita boleh
kita boleh tolak rapat ke dinding lah. Okey boleh tengok rapat lah. Okey, itulah benda yang aku cerita awal tadi. So benda tu mesti duduk kat bawah dan belakang lah. Bila tolak kat dinding, dia akan rapat belah atas. Kalau tak, jadi macam almari ni lah. Sebagai contohnya almari ni dia tak ada tu. So dia akan jadi macam ni lah. Nampak tu, dia ada ruang. Dia ada ruang tepi ni. Tu sebagai contoh lah. So kalau yang macam tadi tu, dia boleh tolak rapat lagi lah. Okey, so siap dah pasang. Ni hasilnya lah. Okey. So selepas pasang, macam ni lah rupa dia. Okey Jadi buku aku letak belah bawah lah. Sebab dia berat kan. Kalau buku letak belah atas, takut dia terbalik. So belakang tu aku tak letak pun lah bracket dia tu. Bracket aku tak bubuh lah. Okey So okey lah, dia tak terbalik. Dia tak terbalik sebab buku berat belah bawah. Okey Memang ngam-ngam dengan pintu ni. Sini pun lepas. Paras. Okey So ini aku cakap ni, yang ni boleh adjust lah. Kalau korang tak nak macam ni, korang cabut balik dia punya paku ni, korang letak tinggi sikit, dia boleh adjust. Sebab dia dah siap tebuk dah. So korang boleh adjust lah ikut ketinggian dia tu. Okey, so stopper yang getah tu, yang bulat tu aku tak letak lah. Sebab kalau aku letak nanti bila nak tutup pintu, dia akan ada gap. So aku tak nak lah labah-labah masuk ke, binatang masuk ke, nanti bersawang pula dalam ni. So aku tak pasang lah dia punya stopper getah tu, yang bulat tu kan. So aku biar dia rapat terus lah. Memang ngam-ngam lah, sedang elok. Okey. Cuma situ lah nampak tak berapa best sangat lah. Sebab yang ni tinggi 8 kaki, yang ni 7 kaki. So nampak kurang sikit lah kan. Kau dapat sama dengan apa ni, wardrobe tu okey lah. Baru buka PC nak edit video YouTube. Okey. So tu je lah video untuk kali ni ya. Cara pasang rak kabinet IKEA. So nama apa aku lupa dah. Okey. Assalamualaikum.